Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-tuan. Ketemu kita lagi di Ambo Channel tuan-tuan. Kongsian pagi hari Ahad. So hari tu kita beli motor ni dalam 6 bulan juga dah lah. Ni first time kita nak buka dia punya filter dengan dia punya CVT area. Nak tengok dia punya condition belt dia macam mana. Kita buka. Okey, kita buka casing bawah pula. Tengok berapa banyak skru dia ada. SIM ni terkenal dengan skru dia. Skru dia banyak. Okay, ni ada 2 skru. Kita naik ke atas macam ni lah. Untuk kita buka skru bawah tu kan. Okay, now kita buka cover ni dulu. Cover ni pakai salah 8 tak silap. Kayak ni 8 je. Tak banyak skru ni saya rasa. Dia ada 2, 4, 6 skru je. Okay, kita ada 6 skru tu. Masing siap-siap. Oh, bawah tak ada. Di sini je. Nanti kita tengok dia punya apa keadaan CVT ya. Saya pun suspicious juga CVT ni. So kita ada 1, 2, 3, 4 patut 6 skru tadi 2, 5. So ada lagi 1 kot. Mana lagi tu? Patut dah cukup. Okey, 5 lah tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 Pastikan dia punya, bila kita buka dia ada macam washer washer dia. Kena pastikan washer tu ada. Nanti tak tahan benda ni. So kelakar juga dia punya design dalam ni bulat je macam tu. Kelakar. Biasalah SIM terkenal dengan kelakar dia tu. Design dia kelakar sikit. So yang ni buka dulu. Dah masuk abu lah. Daun-daun pun boleh masuk lah. So tak apa, ini cantik boleh pakai gini. Tak pula casing yang kedua ni. Casing kedua ni ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh tak ada isu lah tengah patah pula skru. Okey, cantik tu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji. Kita tengok biji. 1 dah cabut. 2. Eloknya cabut bawah dulu tuan-tuan. Bawah dulu. CVT ni sekejap je tuan-tuan. Cuma nak prepare tu masalah tu. Masa untuk prepare tu. Nak sediakan bahan-bahan apa nak guna kan. Itu je problem dia. So kita proceed lah. SIM ni saya suka dia punya teknologi dia macam mudah sikit lah nak buat kerja. Yang tak perlu buka area-area yang tak perlu lah. Sudah. Tak ada dah. Okay, dah cukup. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji. 2, 4, 6, 8 biji. Oh, 8 biji lah. Okay, 8 biji. So kita goncang macam ni boleh buka-buka lah. Ni tak boleh buka kan. So kita goncang-goncang macam ni je tuan-tuan. Biasanya CVT mudah je. Goncang-goncang macam ni patutnya dah boleh buka lah. Ya. Okay.
Tu macam tu je. Sangkut dekat apa nama punya ni je. Okey dah. Alhamdulillah, foto